Okay, ini kabel dia. Balik. Plug and play Tiva. Okay, macam ni dia. So belum buka lagi. Okay, so aku gunakan alat ni macam smartphone punya opener ni untuk iPhone kan. So korang buat je macam ni kan, supaya tak calar lah. So gunakan yang plastik lah. Okay, so dah boleh buka tu. So gunakan benda ni kena hati-hati lah, takut tercalar. Okay, nak offkan dia punya head ni. Okay, so macam ni dah boleh buka. So ni klip dia lah. So ada beberapa tempat yang korang kena umpil lah. So kena unscrew ni semua. So nak tengok dia punya port untuk kabel tu kan. Okay, so dah boleh cabut, dah unscrew semua. So kita akan tengok mana port dia untuk pasang kabel tu. Okay, so ni bahagian yang korang kena cabut di bawah ni kan. So yang ni adalah bypass kabel. So saya dah pasangkan yang ni. Pasang je dekat belah belakang tu. Yang ni kan, cabut, pasang sini. And then yang ini cocok balik dekat unit ni. Okay, so ini adalah bypass kabel yang tengah ni. So kita gantikan, mana kita extend lah yang kabel asal yang di sini terus ke sini, dan kita letak kabel yang baru ni cocok balik kat bawah ni. Okay, so sorry saya tak ada pakai stand. So, kenderaan dah bergerak. So Harry Potter masih lagi bergerak dengan jayanya. Sorry lah gambar dia tak clear sangat, silau silau. So yang penting dah berjaya. Okay, cuma reverse memang masih lagi lah, dia akan tukar kepada kamera belakang. Okay, so tu memang patut lah kan. So akan tu pun nak bypass kan. So okay, so nice. So dah boleh pakai mirror screen tu untuk gunakan untuk GPS. Okay, senang je. So screw balik semula. But hati-hati jangan sampai screw ni terjatuh ke dalam lubang itu. Kalau jatuh dalam tu panjang cerita nak cari. Okay, last kali tutup balik. Okay, yang ni kita pakai alat tu lagi lah. Just tekan-tekan saja. Okay, so dia dah ngam. Okay, lepas ni saya nak cuba gunakan Google Maps.